Tes. Buat suara. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahil zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita sekali lagi di dalam masjid ini. Semoga Allah memberkati kita, memberkati bulan yang sedang kita lalui, bulan Sya'ban, dan hampir kepada penghujungnya. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan usia kita, panjangkan hayat kita, umur kita, diberikan kesihatan yang baik untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maknanya yang akan datang ni selepas ini, selepas Sya'ban. Jadi semoga Allah berikan keberkatan di dalam 3 bulan yang telah doakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barisan AJK Masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru yang saya hormati, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi insya-Allah kita sambung perkongsian kita melalui kitab Risalatul Khalas bi Tafsir Suratul Ikhlas, menceritakan tentang surah Al-Ikhlas, yang mana tentang tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya tak tanda kita berhenti di mana, tuan-tuan. Adakah kita akan mula masuk pada muka surat 1, ya, 1 nombor itu, ataupun dah masuk mukaddimah habis, tuan-tuan? Kalau mukaddimah dia nombor Roman tu kan, nombor Roman 3, 4 dengan 5. 5 tu macam V tu. Jadi masuk muka surat 1. Oh tak apa. Oh, dah masuk dah Haji. Oh baik. Saya yang tak tulis ni. Baik.
Sebab serentak dengan beberapa masjid yang lain, di Bikam pun masuk yang sama, di Bani pun pengajian yang sama juga serentak. Jadi saya tak tulis. Baik, InsyaAllah kita ulang sedikit semula, iaitu pada muka surat 1 tuan-tuan, 1 nombor kita, bukan nombor Roman. Baik, setelah kita membahaskan tentang mukaddimah yang disebutkan oleh pengarang, iaitu berkenaan dengan kelebihan surah Al-Ikhlas yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu banyak hadis disebutkan bahawa membaca surah Al-Ikhlas ini menyamai pahalanya seperti orang yang membaca 1/3 daripada Al-Quran. Baik, sekarang kita insyaAllah kita nak masuk kepada muka surat 1. Kita ulang sedikit. Muka surat 1 ni dipanggil sebagai sababil nuzul. Sababil nuzul iaitu apa? Sebab Allah turunkan. Asbab Allah turunkan surah Al-Ikhlas ni kepada baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita habis nanti kita tahu bahawa inilah akidah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW sampai kepada kita. Nabi sebarkan surah Al-Ikhlas ini sampailah kepada kita, alhamdulillah. Baik. Muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak payah syarah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana kita syarahkan pada mukaddimah yang lalu. Baik. Kata pengarang rahimahullah ta'ala menukilkan daripada hadis Nabi SAW. Ini satu riwayat. Ini satu hadis. Ada hadis-hadis lain yang menceritakan tentang perkara yang sama. Iaitu, qalat al-yahudu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu hadis ini hadis tentang bagaimana pertemuan kaum Yahudi kepada Nabi. Mereka bertemu dengan Nabi. Baik, bukan kerana nak belajar daripada Nabi dan bukan kerana nak menazimi Nabi SAW, tapi mengingkari Nabi. Maka mereka jumpa, qalat al-yahudu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbak. Kalau ikutkan dalam hadis yang lain, dalam menceritakan tentang tentang hadis ini, dia panjang sikit tuan-tuan. Hadis ini daripada Sayyidina Anas, Sayyidina Anas bin Malik, iaitu khadam Nabi SAW. Dan ada beberapa hadis lagi tentang ini. Antaranya saya baca yang lain sikit tuan-tuan, iaitu ja'at Yahudu Khaybar, iaitu dalam peperangan Khaybar, Yahudi datang ila Nabi SAW, ya Abul Qasim, khalaqallahu al-malaikati minan nuril hijaba, wa Adam min hamma'il masnun, wa iblis min lahbin nar, wa sama'id dukhan, wal ardu min zabadil ma', fakhbirna an rabbak. Dalam hadis yang lain, Yahudi Khaybar ni berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, Allah Tuhan menciptakan malaikat daripada cahaya, dan Adam daripada Nabi Adam ini daripada lumpur. Dikatakan di sini iblis daripada api. Kemudian wasama'id dukhan, langit daripada asap, bumi daripada buih-buih air, katanya. Maka khabarkan kepada kami tentang Tuhanmu. Sama saja dengan apa yang ada dalam kita punya kitab. Sif lana rabbak. Qad kana su'aluhum ta'annutan ay inadan la hubban lil ilmi wastirshadan bih, fa anzalallahu 'ala nabiyhi suratul Ikhlas. Baik. Dalam hadis ini dia kata, kaum Yahudi telah berkata kepada Nabi SAW, kepada Rasulullah SAW. Maknanya mereka bertemu dengan Nabi. Maka mereka kata apa? Sif lana rabbak. Sif lana rabbak. Sifatkan kepada kami Tuhan yang kamu sembah. Pertanyaan mereka tersebut sebenarnya hanyalah untuk menunjukkan kedegilan dan pengingkaran kepada Allah dan kepada Nabi SAW. Baik, kita baca tu. Bukan kerana cinta akan kepada ilmu dan bukan untuk juga mendapat tunjuk ajar daripada baginda.
maka Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah dengan surah Al-Ikhlas ini. Baik. Dalam hadis ini cabaran yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW ketika nak menyebarkan dakwah Islam, antaranya situasi ini. Datang Yahudi kepada Nabi SAW bertanyakan kepada, "Oi Muhammad, ceritakan tentang sifat Tuhan kamu." Dan ada riwayat yang lain menyatakan bahawa bukan orang Yahudi, tetapi kaum musyrikin Mekah. Kaum musyrikin, orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, geng-geng Abu Jahal ni. Dia bertemu dengan Nabi SAW. Dalam hadis Nabi menceritakan daripada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni sangat popular tentang bagaimana dia nak mendapatkan doa daripada Nabi, tentang bila dia cakap kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hari ini aku bersolawat kepadamu suku hari." Maknanya dia bagi tahu kepada Nabi, 24 jam aku ambil suku daripada 24 jam tu, aku bersolawat kepadamu. Apa pendapat kamu ya Rasulullah? Nabi kata baik. Maknanya Ubay bin Ka'ab ni dia bersolawat kepada Nabi, dia ambil 24 jam tu, dia ambil suku daripada 24 jam sehari tu untuk bersolawat kepada Nabi saja. Dia pergi jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku gunakan seharian, aku gunakan suku hari daripada hari-hari aku untuk bersolawat kepadamu. Apa pendapat kamu?" Nabi kata, "Ini pekerjaan yang baik. Tetapi kalau kamu tambah sikit masa lagi, lagi bagus." Kemudian dia esok harinya dia jumpa Nabi lagi. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku gunakan separuh hari aku. 24 jam tu dia gunakan 12 jam. Nak bagi faham kita kan? 12 jam untuk bersolawat kepada kamu saja ya Rasulullah. Apa pendapat kamu?" "Bagus. Tapi kalau kamu tambah sikit jam lagi bagus." Besok dia jumpa Nabi, dia jumpa Nabi, dia cakap, "Aku gunakan 3/4 hari aku untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah." Nabi kata jawapan yang sama, "Bagus, tapi kalau kamu tambah sikit masa lagi bagus." Maka dia kata apa, Ubay bin Ka'ab, "Kalau begitu ya Rasulullah, tak ada pekerjaan lain lah aku nak buat. Aku akan penuhkan hari-hari aku dengan bersolawat kepadamu." Maka doa Nabi kata apa, kalau betul apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab perkara ini, maka dia akan dimudahkan dan dilengkapkan urusan dunia dan akhiratnya. Ni antara hadis yang popular tentang kelebihan bersolawat. Jadi dalam hadis yang lain, Ubay bin Ka'ab dia kata, "Annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam unsub lana rabbak, fa anzalallahu 'alan nabi qul huwallahu ahad Allahus samad alladhi lam yalid wa lam yulad li'annahu laysa kamithlihi laysa syai'un yuladu illa sayamutun." Kata Ubay bin Ka'ab, satu hari, ni hadis yang lain, tak ada dalam kitab tuan-tuan. Maknanya riwayat yang lain. Yang kita ada ni dekat kitab kita ni, orang Yahudi jumpa Nabi. Yang dalam riwayat lain, hadis yang lain, orang geng-geng Abu Jahal ni, geng-geng musyrik, geng-geng kafir Mekah ni jumpa Nabi. Dia kata apa? Ubay bin Ka'ab ceritakan perkara ini, bahawasanya orang-orang musyrik telah berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, sila terangkan keturunan Tuhanmu kepada kami." Maka Allah menurunkan surah ini. Allah berfirman, Allah mewahyukan Nabi, "Qul huwallahu ahad Allahus samad." Sampailah daripada ayat 1 hingga ayat ke-4. As-samad, yang mana tidak melahirkan anak dan tidak dilahirkan, tidak perlukan bantuan daripada lain. Ni dalam riwayat yang lain. Dan ada riwayat yang lain juga menyatakan bahawa yang berjumpa dengan Nabi ini juga minta kepada Nabi terangkan sifat Tuhan Nabi ni, yakni Allah, iaitu daripada kalangan orang Arab Badui. Arab Badui ni dia tak ada rumah, dia merempat, dia duduk di padang pasir dan mengembali dan sebagainya. Baik, jadi dalam hadis ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, apa yang nak disampaikan ini, iaitu kaum Yahudi bertemu dengan Nabi SAW. Dia nak suruh Nabi ceritakan tentang sifat fizikal Allah Ta'ala.
Dia suruh Nabi ceritakan kepada mereka ini, iaitu tolong ceritakan, umpama bahasa dia macam ni, ceritalah dekat kami wahai Muhammad, tentang sifat fizikal Tuhan kamu. Kami tak nampak. Kamu duk sebar-sebarkan Islam betul, Tuhan yang layak disembah itu Allah, kami tak nampak pun Tuhan kamu. Maka kami cabar. Tu bahasanya. Sebab mereka datang bertemu dengan Nabi SAW bukan untuk belajar, tetapi mereka cabar Nabi. Kalau betul engkau kata Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan yang benar dan layak disembah, tunjukkan kami sifat-sifat fizikal yang ada pada Tuhan kamu. Tengok pegangan Yahudi apa? Dia memfizikalkan Tuhan dia. Sebab tu dia tunjuk, tengok Tuhan kami, sembahan kami, ada yang kami sembah pokok. Kalau musyrikin Mekah dia cakap dekat Nabi, tolong bagi tahu tentang keturunan kamu. Kami ada, tengok Tuhan kami ada yang kecil, ada yang besar. Tu Tuhan bapaknya yang paling besar, contoh dia kata. Ada fizikal, kami nampak Tuhan kami. Kamu tolong ceritakan dekat kami Tuhan kamu macam mana. Jadi tuan-tuan, kita faham di sini apa? Orang yang berpegang kepada ajaran sesat yang telah menyamakan Allah dengan makhluk, iaitu orang-orang sesat yang memfizikalkan Allah. Dia kata Allah ada tangan, Allah ada betis, Allah ada tengkuk, Allah ada wajah, muka. Itu sebenarnya mereka telah sama dengan akidah kaum Yahudi, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat ini. Sebab mereka nak menuduh Nabi tak benar. Nabi ni sihir. Nabi ni tak betul. Kalau betul mesti Tuhan ada depan mata. Sebab itu dia kata, siflana rabbak, sifatkan kepada kami Tuhan yang kamu sembah. Makna sifatkan ni bukan dia suruh Nabi ajar sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa, khalafatuhu lil hawadith. Bukan itu. Maksud sifat ni dia kata apa? Ya, oi Muhammad, tunjuk mana Tuhan kamu. Kalau benar-benar kamu kata Tuhan kamu ini yakni Allah, itu adalah Tuhan yang layak disembah, tunjukkan kami. Maka bukan Nabi tak boleh tunjuk, memang kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi takkan dapat lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu ketika Nabi Musa AS, ni masyhur cerita ni tuan-tuan, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa AS untuk naik ke Bukit Tur Saina, Jabal Tur Saina. Di atas bukit itu Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bagilah mata aku ni tengok engkau, zat engkau, tengok diri engkau. Apa kata Allah SWT? Allah mewahyukan Nabi Musa, lan tarani, kamu sepanjang di dunia ni kamu tidak akan pernah dapat melihat aku. Ini sabdaan firman Allah SWT kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa pun tak dapat lihat Allah. Tak dapat lihat Allah. Jadi mereka ini menuduh Nabi, cabar Nabi, nak umpama nak mengkondem ataupun nak menghentam agama yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ajaran sesat hari ini. Ada yang mengatakan Allah ada satu, tuan-tuan. Saya tengok video, dia kata ketika mana Allah berada di atas langit, atas aras, maka bergeserlah diri Allah dengan langit tersebut umpama besi yang bergeser dengan besi. Bunyi tu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini apa benda ni? Bila dia kata umpama besi dengan besi bergeser, dia telah mensabitkan, dia telah menetapkan bahawa Allah itu ada fizikal. Seperti umpama mereka ni berkata Allah ini ada fizikal berlanggar dengan langit. Subhanallah al-azim. Dan mereka seumpama mengatakan juga zat Allah memang duduk macam kita atas kursi. La haula wala quwata illa billah. Ini akidah yang tidak benar. Macam kita, jasad kita ni memang terkena pada span kursi ni. Itu baru dinamakan duduk. Jadi mereka mengatakan Allah ada jasad, Allah ada fizikal seperti makhluk. Tetapi mereka kelirukan masyarakat. Mereka kata cuma fizikal Allah, fungsi dia tak sama seperti fungsi fizikal manusia. Kalau Allah ada tangan, memang Allah ada tangan, mereka kata. Wa'iyadzubillah. Tapi fungsi tangan Allah tak sama macam fungsi tangan manusia.
Begitulah juga fungsi tangan manusia tak sama dengan fungsi tangan beruk. Itu yang mereka nyatakan. Wa'iyadzubillah. Ini kufur, tuan-tuan. Jadi kita faham bahawa bila mana mereka ini yang sesat ini mengatakan Allah seperti itu, maka samalah akidah yang dipegang oleh kaum Yahudi yang datang jumpa Nabi untuk menghentam Nabi SAW. Akidah kita tidak berpegang kepada itu. Maka dia kata pengarang, dia kata pertanyaan itu bukan sebenarnya kaum Yahudi nak belajar daripada Nabi, dan bukan untuk rasa cinta kepada Nabi SAW, tapi mereka menghentam Nabi SAW. Maka akidah bila mana kita faham perkara ini, Allah telah mewahyukan bila mana datang puak-puak Yahudi ni, lepas tu riwayat lain kaum musyrikin datang jumpa Nabi benda yang sama, maka Allah wahyukan kepada Nabi SAW dengan surah ini menyatakan bahawa Allah tidak seperti makhluk. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah adalah berpegang kepada akidah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi SAW melalui firman yang antaranya adalah firman Allah daripada surah Al-Ikhlas. Jadi kita nak takut apa? Kalau orang kata ahli sunnah pun sama dan sebagainya. Ahli sunnah dia tidak pernah takut dengan siapa-siapa, walaupun ajaran sesat. Dia tak pernah takut. Kerana apa? Kita ada dalil-dalil yang kuat yang menunjukkan inilah akidah Nabi SAW. Walaupun orang menuduh kita bahawa kamu tak ikut sunnah, kamu tak ikut Al-Quran. Macam mana kamu kata kita tak ikut, golongan ahli sunnah ni tak ikut Al-Quran, sedangkan kita ambil akidah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi dan Nabi sebarkan melalui surah Al-Ikhlas ini. Inilah akidah Nabi SAW. Jadi akidah yang sesat kita tidak ambil, kita berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan perkara ini masih ada sehingga 2026 hari ini, ada ajaran yang berpegang kepada Allah ada jisim. Yang lagi teruk, tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah jumpa, dia kata Allah ada tapak kaki. Dia ambil, tak tahulah, dia ambil daripada ayat Al-Quran mana, hadis mana. Dia kata dia mungkin dia ambil ayat Al-Quran tapi salah faham, dia tak ikut tafsiran para ulama. Dia kata Allah ada tapak kaki, dan tapak kaki Allah itu berkerut ketika mana Allah mencelupkan tapak kakinya di dalam neraka Allah, untuk Allah tahu kepanasan, tahap kepanasan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesat, tuan-tuan. Allah lah yang cipta neraka, mustahil Allah tak tahu bagaimana tahap kepanasan, bagaimana tahap siksaan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memutarbelikkan kepada masyarakat. Kerana apa? Mereka nak nyatakan juga, mereka timbulkan cerita yang dusta ini kerana nak meyakinkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada fizikal. Subhanallah al-azim. Ini akidah yang tidak benar. Sekali lagi kita nyatakan, akidah sebegini samalah mereka berpegang seperti mana kaum Yahudi berpegang kepadanya, yang mana mereka Yahudi menentang Nabi, berjumpa dengan Nabi, minta kepada Nabi ceritakan tentang Tuhan Nabi SAW, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah yang tidak betul. Baik. Dan menunjukkan kedegilan mereka. Mereka bukan nak belajar, tak nak belajar. Ada sahabat Nabi yang memang melazimi Nabi, duduk dengan Nabi, seperti Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah dia duduk koridor, tuan-tuan, koridor Nabi, Masjid Nabawi dulu. Dia duduk kat koridor, dia tak ada rumah, tak ada tanah, tak ada isteri, tak ada makanan. Selain sepinggang daripada Iraq, dia pindah ke Madinah semata-mata untuk apa? Melazimi Nabi, untuk bertalaki, mengaji ilmu hadis daripada Nabi SAW. Ini sahabat. Adapun penentang Rasulullah, mereka ini menghentam Nabi SAW. Baik. Dan menunjukkan pengingkaran, dan bukan kerana mereka ini cintakan ilmu. Mereka memang nak hentam Nabi SAW. Dan bahkan mereka menuduh Nabi SAW ni tukang sihir. Sebab itu, tuan-tuan, gelaran Nabi ini tidak erti membaca sampai akhir hayat Nabi. Sebab itu kita baca salawat ummi.
Nabi kan sifatnya adalah al-ummi, iaitu tidak reti baca. Bukan buta huruf. Bukan buta huruf. Nabi tak reti baca. Huruf kena, tapi tak reti baca. Sebab itu masa peristiwa dapat wahyu yang pertama, malaikat Jibril sebutkan kepada Nabi, ya Rasulullah baca. Tiga kali juga Nabi jawab, ma ana biqari'in, aku tak boleh baca. Dan kalau Nabi tulis surat, kalau Nabi nak sampaikan surat kepada negara luar daripada Madinah ataupun Mekah untuk panggil ataupun berdakwah, Nabi ada setiap usaha dia untuk tuliskan surat itu dan hantar kepada gubernur-gubernur besar, kerajaan besar pada ketika itu yang belum Islam. Nabi memang tak kerti baca. Sebab tu kita baca selawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Allah jadikan Nabi tak boleh baca tu bukan sifat tidak sempurnanya Nabi. Itu adalah sifat sempurnanya Nabi SAW. Kerana apa? Bila Allah jadikan Nabi SAW tak reti baca, bukan bodoh, bukan benar, bukan. Allah jadikan Nabi sebegitu supaya tidak ada tuduhan-tuduhan liar kepada Nabi yang mengatakan Al-Quran ni Muhammad yang tulis. Tu. Allah jadikan Nabi SAW tak reti baca supaya tidak ada tuduhan yang menuduh Nabi SAW dengan mengatakan bahawa Al-Quran ni bukan Tuhan dia yang bagi. Ini tulisan Muhammad. Jadi memang tidak ada riwayat yang mengatakan bahawa tuduhan mereka kaum kafir ni kepada Nabi bahawa Al-Quran ni Al-Quran ni tulisan Muhammad. Yang mereka tuduh sihir, Muhammad ni guna sihir. Bahkan penyair-penyair, ahli-ahli bahasa yang asalnya geng-geng Abu Jahal yang kafir, bila mana mereka mendengar firman-firman Allah daripada sahabat Nabi, daripada mulut Nabi sendiri, mereka akan kata, ini bukan calang-calang bahasa. Dan ini bukan tulisan Muhammad. Ini adalah Tuhan Muhammad yang bagi kepada dia. Maka yang mana terbuka hati mereka, ahli-ahli bahasa yang asalnya geng-geng Abu Jahal, mereka beriman dan masuk Islam. Ni. Tapi tetap juga hitam hati Abu Jahal tu. Jadi kita nak ceritakan bahawa orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk menentang Nabi, mereka akan hentam habis-habisan. Dan mereka berjumpa dengan Nabi, bertanyakan kepada Nabi bukan kerana mereka ini cintakan ilmu, dan bukan kerana mereka ini untuk dapat sesuatu yang manfaat daripada Nabi SAW. Baik, kata pengarang. Maka surah Al-Ikhlas ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW bagi menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa tadi? Itu yang mereka sebutkan, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, tolong sifatkan Tuhan kamu kepada kami. Maka Allah turunkan surah ini untuk menjawab balik pertanyaan Yahudi ini. Golongan Yahudi ini terhadap baginda. Walaupun surah ini hanya mengandungi 4 ayat sahaja, namun ayat-ayat tersebut jelas mengandungi makna yang begitu penting kepada umat Islam. Kerana ini pegangan akidah. Kerana ini pegangan akidah yang benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di antara disebutkan oleh pengarang. Baik, kita pergi kepada muka surat 2 tuan-tuan. Kita masuk kepada muka surat 2. Ayat yang pertama kita ambil berkat daripada surah ini, kita baca dahulu penuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, ayat yang pertama Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Baik. Maknanya, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat, bukan terjemahan, ada perkataan huwa, qul huwa. Inilah yang ajaran sesat yang saya katakan di Perak ada ni tuan-tuan, di Manjung tu. Yang ajaran sesat ni dia kata apa? Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah.
Dia terjemah apa? Perkataan huwa dekat ayat surah Al-Ikhlas yang pertama ni. Qul huwa tu, huwa Allah tu, dia kata huwa itu adalah Muhammad. Maka mereka terjemahkan bahasa ayat Al-Quran tanpa merujuk para ulama. Mereka kata apa? Katakanlah huwa, dia. Huwa ni dia, kata ganti nama. Dia tu siapa? Mereka maknakan dia itu adalah Muhammad. Dia itu Muhammad adalah Allah yang Esa. Ni ajaran sesat yang buat ni. Kita tak guna macam tu. Kita kata macam mana maknanya? Katakanlah wahai Muhammad. Ni perintah Allah. Perintah Allah kepada siapa? Baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, seumpama Allah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, jawab pertanyaan diorang ni dengan ayat ini bahawa katakanlah wahai Muhammad, Allah itu sifatnya ahad. Bukan maknanya huwa itu kembali kepada Nabi, tidak. Huwa itu kembali kepada Allah yang bersifat dengan ahad, iaitu apa dia? Maha Esa. Ajaran sesat. Kemudian yang ajaran sesat ni dia ambil hadis Nabi. Dia kata apa? Hadis Nabi kata Nabi dilahirkan oleh ibu baginda Nabi SAW. Bila lahir saja, keluar daripada perut ibu dia, siap berkhatan dah. Siap dah berkhatan. Dah sunat dah. Tapi ajaran sesat yang dimanjung ni dia kata apa? Nabi Muhammad ini keluar daripada perut ibunya dalam keadaan tak ada kemaluan. Hadis sahih kata Nabi siap berkhatan. Dia buat hadis sendiri, kata Nabi keluar daripada perut ibu dia dalam keadaan tidak ada kemaluan. Makna bila tak ada kemaluan, kata mereka bahawa Rasulullah ni tak ada jantina. Bila tak ada jantina, mereka samakan tak ada jantinanya kepada Muhammad ini dengan Allah. Allah pun tak ada jantina. Maknanya Muhammad ni Allah. Ni. Tapi ramai pengikut, tuan-tuan. Sebab itu kita mengaji ni mesti bertalaki dengan guru-guru kita. Berdepan dengan guru-guru kita, guru-guru yang benar. Jangan bawa masuk sesekali pun dalam masjid ini guru yang mengajar ajaran yang tidak benar. Sebab saya pernah jumpa, tuan-tuan. Jemaah datang kepada saya. Ada satu kitab, mungkin kitab tu cetakan kilang tu salah. Tapi bila saya tanya siapa yang ajar, ustaz ni, kita tak ada sebut lah, saya tak tanya lebih lah, ustaz nama tu apa. Ustaz tu memang baca macam ni. Apa kenyataan dalam buku tu? Dia kata, sekarang Allah tinggal di atas langit yang tempatnya putih, tak ada apa-apa. Dan Allah tinggal di situ. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bukan akidah Nabi SAW. Lepas tu saya tanya, memang ustaz ajar, ustaz yang ajar tu baca macam tu? Dia kata macam tu. La ilaha illallah. Sebab tu saya bila buka buku Takmir Negeri Perak Akidah, saya tegur. Ada awal-awal lagi dalam buku tu dia kata membahaskan tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi, Zabur Nabi Daud, Musa, kitab Taurat, Injil Nabi Isa, Muhammad SAW, Al-Quran. Dan di tepi kitab itu dia kata apa? Nabi Isa adalah pelopor agama Kristian. Takmir Negeri Perak. Tapi tak ada tindakan. Tak ada tindakan, tuan-tuan. Berapa tahun dah buku Takmir diguna? 8 tahun. Seluruh negeri Perak. Kita kalau kita yang orang awam yang terpelajar, kita akan faham. Kita bolehlah syarah. Tapi kalau ada ustaz-ustaz yang kurang kefahaman, dia akan baca. Begitu juga Nabi Isa agamanya Kristian Nasrani. La haula wala quwata illa billah. Masyarakat awam yang tak tahu apa-apa akan ikut. Akan kata Injil itu adalah Bible. Sebenarnya Injil bukan Bible. Bible bukan Injil. Bible ditulis setelah 600 tahun Nabi Isa diangkat ke langit. Al-Quran memang sanad sampai kepada Rasulullah. Rasulullah hidup. Sahabat yang ahli hufaz yang menghafal Al-Quran ni dah jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami bukukan Al-Quran supaya tak bercerai banyak ni, sebab para syahid dah mati banyaklah dalam medan perang. Jadi Al-Quran ni memang sanad kita baca Quran sampai kepada Nabi. Adapun Bible bukan Injil. Jadi ini yang kita takut, tuan-tuan. Jadi ajaran sesat dia gunakan ayat Al-Quran juga macam yang dibanjurkan. Dia kata Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Kamu baca dah, dia suruh kita baca pula.
Dia kata, kamu tengok ada perkataan huwa di situ. Huwa tu maknanya Muhammad. Bila diletakkan dengan makna huwa itu kata ganti nama bagi Nabi SAW, maka bukankah maknanya akan jadi katakanlah Muhammad itu Allah yang Maha Esa. Salah tuan-tuan. Maka orang yang tak ada apa-apa ilmu pengetahuan, yang memang ikut jahil, dia akan masuk. Tak mustahil yang pengikutnya itu daripada engineer, doktor falsafah, tapi ilmu agama tak ada ikut. Jadi tafsiran yang benar bagi ayat yang pertama, qul huwallahu ahad, katakanlah, qul ni fi'lun amar. Siapa yang belajar bahasa Arab tahu, fi'lun amar ni apa? Kata suruh, kata perintah daripada Allah. Wahai Rasulullah, seumpama macam tu, Allah berfirman kepada Nabi, Allah wahyukan kepada Nabi, ya Rasulullah, katakanlah huwallah, dia ni Allah. Siapa dia ni? Kembali perkataan huwa itu diletakkan kembali kepada Allah, disandarkan kepada Allah, bukan disandarkan kepada Nabi. Katakanlah kepada mereka, huwallah, dialah Allah. Dialah itu siapa nama Tuhan yang kau sembah? Allah. Apa sifat dia? Esa. Tu Allah perintahkan kepada Nabi, suruh cakap dekat kaum Yahudi, kau nak tahu sangat tentang Tuhan aku? Dengar, aku baca ayat ni, dan inilah Tuhan yang aku sembah, iaitu qul huwallahu ahad, iaitu Tuhan yang aku sembah. Dia itu siapa? Namanya Allah dan sifat dia Esa. Itu maknanya betul. Bukan maknanya Nabi itu ni kan. Jadi di sini kita faham dah. Akidah Rasulullah adalah mengesakan Allah. Apa mengesakan Allah Ta'ala? Takkan Allah sama dengan makhluk dari pelbagai sudut. Sikit lagi tuan-tuan. Okay. Kita baca yang Arab ni, kita habis muka surat ni sikit ya. Kata pengarang, ai annallaha wahidun la syarikalah. Tuan-tuan baca dah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-wahid, al-wahid perkataan tu, al-wahid makna dia apa? Iza utliqa ala Allah, kalau disandarkan kepada Allah. Saya baca terus, nanti kita ulang sikit. Fama'nahu alladhi la syarikalah, iaitu kalau perkataan al-wahid, tuan-tuan lagukan nama-nama Allah, nas'aluka ya man huwallah, semua tu sampai, kalau tuan-tuan buka YouTube, tak cukup yang dia orang nyanyikan dalam YouTube tu, tak cukup nama Allah 99. Tuan-tuan tengok satu-satu bila dia tulis tu kan, dalam YouTube ke radio ke apa, nas'aluka ya man huwallah tu, ada satu perkataan yang dia tak letak situ, iaitu al-ahad, al-wahidul ahad. Dia tertinggal. Jadi yang dia orang nyanyi itu 98 je. Yang ni yang ditegur oleh guru kami kan. Jadi al-wahid maknanya iza utliqa 'ala Allah fa ma'nahu alladhi la syarikalah. Kalau disandarkan perkataan al-wahid itu kepada Allah, maka maknanya akan jadi la syarikalah. Tapi kalau kita belajar, kalau kita budak yang baru belajar bahasa Arab, guru kita kata wahid, iznani, salasa. Wahid tu satu. Kalau disandarkan kepada nombor, dia akan jadi satu. Tapi bila perkataan al-wahid disandarkan kepada Allah, maknanya la syarikalah. Tidak ada pendua bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Walaysa ma'nahu annahu wahidun, dan bukanlah makna wahidun ni min tariqil adad, dari sudut apa? Dari sudut bilangan ataupun nombor. Di annal wahida min tariqil adad, kerana kalaulah kita sebut wahid itu dari ilmu bilangan ataupun ilmu nombor, yakuna jisman, maka kita akan kata Allah itu adalah berjisim. Pensil, saya ada sebatang, sekejap lagi tambah lagi satu dalam ni, jadi 2 batang. Nombor dia boleh berkurang dan boleh bertambah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dia bukan seperti makhluk, dia tunggal. Nanti kita akan sambung sikit lagi. Wa yajuzu alaihi al-inqisam, kalau dah dia berbilang, kalau sesuatu itu berbilang, dia boleh dipisahkan. Tadi dalam kotak ni ada 2 batang pensil. Sekarang saya pisahkan, satu duduk dalam kotak ni, dalam bekas ni, satu lagi saya keluarkan. Itu kalau dari sudut bilangan. Adapun Allah, maknanya la syarikalah. Tu.
wa amma Allahu fala yushbihul jisma wala yajuzu alaihi al-inqisam. Apa katanya? Adapun Allah Taala, dia tidak seperti jisim dan zatnya tidak boleh dibahagi-bahagikan. Ada satu video last, saya nak nyatakan kepada tuan-tuan, sebar baru ni, jemaah tabligh, saya tak kata semua, ketika dia tengah bagi karkun kepada ahli jemaah, dia kata apa? Roh ni datang daripada Allah dan roh ini adalah sebahagian daripada zat Allah. Ini kufur, tuan-tuan. Kufur. Kerana Allah bukan macam roh. Roh makhluk Allah. Kerana apa mereka kata begitu? Mereka mengambil ayat. Allah nyatakan dalam Al-Quran, dan aku tiupkan roh. Mereka tafsirkan ayat itu sebiji macam terjemah melalui kamus biasa. Bila Allah kata dan aku tiupkan roh, mereka kata, oh, bila Allah kata aku tiupkan roh, maknanya Allah tiupkan roh dia, terpisahlah roh Allah tu masuk ke badan jasad manusia. Wa'iyadzubillah. Bukan macam tu. Bila Allah kata aku tiupkan roh ni, tafsiran ulama apa dia tuan-tuan? Maknanya adalah dan aku perintahkan malaikat untuk memasukkan roh ke dalam jasad manusia. Itu baru betul. Wallahu alam, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan ulang sikit lagi pada lepas raya lah kot, tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi kita kekalkan akidah kita di atas kalimah la ilaha illallah, berpegang teguhlah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan mengambil masa yang agak lama pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.